Nama saya Umi Alia binti Ramli dan saya merakunkan watak Wan Darus dan Tok Penghulu. Assalamualaikum, nama saya Nur Intan Zulaika binti Zakaria. Saya melakonkan watak Mak Anda dan juga Mahura. Saya Nurfaira Inisa binti Nur Hashim melakonkan watak utama iaitu Mahsuri. Pulau Langkawi yang ketika itu dikenali sebagai Langkapuri telah dikurniakan seorang jelitawan bernama Mahsuri binti Pandak Maya. Pandak Maya ini dikatakan berasal dari Pulau Bukit. Pulau Bukit ni nama lama bagi Phuket, Thailand. Sebelum itu, Phuket atau Pulau Bukit ni merupakan salah satu dari sempadan asal semenanjung Tanah Melayu. Dulunya merupakan tempat berkelah keluarga di Raja Kedah dan merupakan salah satu jajahan takluk Sultan Kedah sebelum termeterainya perjanjian Anglo-Siamese Treaty pada tahun 1909. Pagi itu, mentari mula menyinari sawah menghijau di Pulau Langkawi. Mahsuri berjalan di batas sawah dengan bakul di tangan. Senyum terukir di wajahnya yang lembut. Walau hidup mereka sederhana, kasih sayang dan keikhlasan sentiasa mengisi rumah kecil mereka. Pulau Legenda cantik terpapar, Gunung Mat Cincang gagah berdiri. Kisah Mahsuri takkan tergusar, teladan budi tetap dicari. Ketika menyambut pesan ibunya, tutur kata Mahsuri penuh sopan dan beradab, mencerminkan budi pekerti yang tinggi. Dalam ketenangan pagi itu, kisah hidup Mahsuri yang penuh teladan pun bermula. Mahsuri, ya Mak, jangan lupa bawa ini ke rumah Tok Penghulu ya. Mereka banyak bantu keluarga kita. Baiklah Mak, rezeki yang sedikit ini pun rahmat Tuhan. Kita kongsi ya. Ya, betul tu. Pergi elok-elok ya. Mahsuri pergi dulu ya Mak. Pergilah. Di tepi sungai yang tenang, air mengalir jernih memantulkan cahaya mentari petang. Suasana kampung begitu damai. Hanya kedengaran bunyi unggas dan desir air yang menyampar dedaun. Di sinilah Mahsuri, gadis berwajah lembut dan berhati tulus, sedang menimba air untuk dibawa pulang. Tiba-tiba seorang lelaki melangkah tergesa-gesa di tepi tebing sungai sambil membawa tempayan yang besar. Hampir saja langkahnya tersilap. Namun Mahsuri tanpa berfikir panjang segera menghulurkan tangan membantu pemuda tersebut. La 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 la. La 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 la. Syukur Alhamdulillah, hampir saja tempayan ini pecah. Nasib baik sempat Tuan Hamba menyambutnya. Tidak mengapa Tuan Hamba. Air boleh dicari semula. Namun keselamatan Tuan Hamba jauh lebih utama. Tutur kata Tuan Hamba selembut bayi senja. Jika tidak keberatan, apa nama Tuan Hamba? Hamba bernama Mahsuri, anak kepada Mak Anda yang tinggal di kampung Mawat ini. Indah nama itu. Seindah budi dan pekerti Tuan Hamba. Semoga takdir mempertemukan kita lagi, Mahsuri. Padi menguning di hujung bendang, ditiup angin beralun mesra.
andai ditakdir bertemu datang. Moga berlandas restu yang esa. Pertemuan yang singkat itu menjadi permulaan kepada kisah yang akan mengubah takdir kedua-duanya. Dalam lirikan mata dan tutur kata yang sopan, tersirat budi dan juga keikhlasan seorang gadis bernama Masuri yang tidak menyangka bahawa pertemuan singkat itu akan mengubah sejarah di bumi Langkawi. Bunga Tanjung di tepi laman, bunga melur mekar di taman. Mahsuri dan Derus bersatu aman, moga bahagia dalam iman. Setelah cinta direstui keluarga, maka berlangsunglah majlis perkahwinan Mahsuri dan Wan Derus dengan penuh adat dan sopan. Langkawi pada hari itu seolah-olah diselubungi rahmat. Bunga-bungaannya mekar dan angin yang membawa harumnya kemesraan. Cahaya kasih bersulam budi, di bawah kasih pelamin janji terukir. Semoga cinta seindah pagi menyinari hidup hingga akhir. Masuri. Masuri, kini engkau isteri yang sah. Jagalah suamimu dengan kasih dan juga hormat. Dalam rumah tangga, sabar dan budi itulah mahkota sebenar wanita. Baiklah, Mak. Masuri akan jadi isteri yang taat dan ibu yang penyayang. Ibu, restuilah perkahwinan ini. Semoga rumah tangga ini menjadi sakinah, mawadah dan rahmah. Baiklah, Derus. Okey. Namun, begitulah adat dunia. Di mana ada sinar bahagia, di situ jugalah bayang iri mula menjelma. Walau Langkawi berseri dengan pesta dan doa, jauh di sudut hati manusia ada yang menyimpan cemburu. Desas-desus mula berhembus halus seperti angin malam, membawa bisikan yang menodai keindahan kasih Masuri dan Wan Derus. Tiada siapa menduga bahawa senyum yang hadir pada hari perkahwinan itu bakal diganti dengan duka dan fitnah yang kejam. Maka bermulalah kisah yang hitam yang bakal menguji kesetiaan, maruah dan ketabahan seorang wanita suci yang bernama Mahsuri. Pagi itu, angin berhembus membawa bayu perpisahan. Langit kelihatan muram, seolah-olah turut merasai beratnya hati dua insan yang akan berpisah demi perjuangan. Mahsuri berdiri di anjung rumah. Matanya redup memandang langkah suami tercinta yang semakin jauh. Setiap derap kaki Wan Derus bagaikan mengukir kenangan, meninggalkan rindu yang tidak terucap. Isteriku,
Sultan memerintahkan aku berangkat ke medan perang menentang musuh dari Siam. Pergilah suamiku. Jika perjuangan menuntut jasadmu, biarlah rohmu pulang dengan damai. Aku di sini akan setia menunggumu, bukan dengan air mata, tetapi dengan doa yang sentiasa mengiringi setiap langkahmu hingga ke akhir waktu. Pergilah berjuang, wahai kekasih, demi nusa, bangsa dan kasih. Walau jauh jasad berpisah, doa dan rindu takkan tersisih. Mahsuri, ketulusanmu jadi kekuatan diriku. Selagi nafas masih ada, akan kujaga maruah bangsa dan keluarga. Jika aku jauh di medan perang, simpanlah kasih ini di dalam setiap sujud dan doamu. Dalam hati Mahsuri, hanya ada doa dan keikhlasan. Dia tahu perjuangan suaminya bukan untuk kemegahan, tetapi demi tanah air dan maruah bangsa. Maka, dengan hati yang tabah seorang isteri, Mahsuri mengirim kasih melalui doa, berharap agar angin dan langit menjadi saksi cintanya yang abadi. Sejak Wan Lurus berangkat ke medan perang, aku sering tak nampak Mahsuri seperti dahulu. Sering benar dia ke sungai di waktu senja bersama pemuda dari Patani itu. Betul kata kau. Aku pun pernah nampak mereka berbuat lama di bawah pokok ara. Katanya pemuda itu bernama Deraman. Konon datang berdagang. Tapi entahlah, mata ini pun boleh menilai gerak-geri yang mencurigakan. Alahai, perempuan kalau suaminya jauh, hatinya mudah beralih. Cantik pula seperti Mahsuri itu. Mesti tak hairanlah ramai yang tergoda. Tapi kalau betul dia bermain cinta, ini satu aib besar bagi kampung kita. Tapi Mahura, Mahsuri itu isteri kepada pahlawan kita. Tak mungkin dia sanggup mengkhianati suaminya sendiri. Aku tidak menuduh sesiapa. Tapi senyum yang indah itu belum tentu setulus hati. Aku cuma tak mahu maruah kampung kita tercalar. Benar juga kata kau. Kalau berita ini benar, kampung kita akan malu besar. Lebih baik kita sampaikan pada Tok Penghulu malam ini juga. Aku setuju itu. Maka bermulalah fitnah yang kejam, lahir daripada rasa cemburu dan hati yang busuk. Fitnah itu dipupuk oleh kata-kata tajam yang berbisa seperti racun. Dari mulut ke mulut, cerita kecil semakin membesar hingga menjadi nista. Kasih suci Mahsuri akhirnya dirobek oleh lidah manusia yang tidak tahu berhenti berbicara. Pagi itu hujan baru berhenti, meninggalkan bumi basah dan udara sejuk menyelubungi kampung.
balai penghulu dipenuhi penduduk yang datang dengan pelbagai rasa. Ada yang ingin menegakkan keadilan, ada juga yang dibakar dengan rasa iri dan dengki. Namun, di tengah-tengah balai berdirinya Mahsuri, gadis suci dengan wajah yang tenang, namun mata yang merah menahan sebab. Setiap langkahnya terasa ringan, tetapi setiap pandangannya penuh ketabahan. Di sekelilingnya, bisik-bisik dan pandangan sinis mula menyemarakkan suasana, menanti keputusan yang bakal menentukan nasib seorang wanita yang tidak berdosa. Mahsuri, engkau dipanggil kemari kerana tuduhan berat telah sampai ke telingaku. Penduduk kampung menuduh engkau berlaku curang ketika suamimu berjuang di medan perang. Katakanlah, apakah benar segala khabar yang kami dengar ini? Ampun tuanku, demi Allah yang maha mengetahui, aku tidak bersalah. Aku hanya berbicara dengan deraman di tepi sungai kerana dia meminta arah jalan pulang. Tiada niat lain dalam hatiku, hanya sekadar menolong sesama manusia. Menolong katamu? Aku sendiri lihat engkau berbual mesra bersama dia di tepi sungai. Duduk berdua sambil bersenyum-senyum. Itu katanya pertolongan? Ataupun satu perasaan yang tak dapat diungkapkan? Aku nampak sendiri dengan mata kepala aku ini. Mereka berbual mesra di sungai. Kalau tiada apa-apa, kenapa perlu dirahsiakan? Demi Allah yang Esa, fitnah ini lebih tajam daripada mata keris dan lebih pedih daripada tusuk duri di dada aku. Aku tidak bersalah. Biarlah darahku yang menebus kebenaran ini, asalkan maruahku tidak dipijak oleh dusta. Bukti tiada, namun suara ramai menuntut keadilan. Mahsuri, dalam hukum adat, kata orang banyak menjadi saksi, maka dengan hati yang berat, engkau akan dijatuhkan hukuman. Jika benar aku berdosa, biarlah Allah yang menghukumku. Tapi jika aku difitnah, biarlah bumi ini yang menjadi saksi bahawa aku mati dalam kebenaran. Di sini terselah betapa dunia kadang menilai manusia bukan dari kebenaran, tetapi dari kata dan juga prasangka yang berakar. Mahsuri yang selama ini hidup dengan budi dan juga keikhlasan, kini berdiri menghadapi gelombang fitnah yang menguji maruah dan ketabahannya. Angin berbisik di hujung desa, daunnya gugur tanda berduka. Benar tersisi dalamnya dusta, namun benarnya tetap mulia. Maka bermulalah babak duka yang akan mengubah takdir Langkawi selama 7 keturunan.
kerana fitnah yang lahir daripada hati manusia tidak pernah membawa selainnya kehancuran. Di bawah langit kelam dan suram, Langkawi seakan tersentak mengalami duka. Angin bertiup kencang membawa isyarat duka. Sementara guruh kejauhan mengaum seakan meratapi nasib seorang wanita suci. Ketika keris dihunus dan Masuri rebah, waktu seakan terhenti. Darah putihnya mengalir suci dan murni, menjadi saksi ketulusan yang dizalimi. Setiap pandangan penduduk dipenuhi penyesalan. Mereka akhirnya sedar bahawa fitnah telah meragut maruah seorang insan yang tidak berdosa. Duduk kau di sini. Jangan Biar marah. aku ikat engkau. Tolong jangan buat aku macam ni, Mahura. Tolong aku. Kau duduk diam di sini. Aku tidak bersalah. Tolong aku, ya Allah. Okey. Jika benar aku berdosa, biarlah darahku menjadi merah. Tanda kesalahanku kepada manusia. Tetapi jika aku tidak bersalah, biarlah darahku menjadi putih. Saksi kebenaran yang tidak dapat disembunyikan. Dan dengan darah yang mengalir ini, aku bersumpah Langkawi tidak akan aman dengan 7 keturunan lamanya. Selagi kezaliman beraja di hati manusia. Darahnya berwarna putih. Kita telah membunuh orang yang tidak berdosa. Sumpahnya akan menjadi nyata. Sejak detik itu, bumi Langkawi seakan menangis. Lautnya berombak resah, anginnya bersiul pilu dan tanahnya menyimpan sumpah 7 keturunan. Kisah Masuri tetap abadi sebagai peringatan bahawa kebenaran walaupun dizalimi tidak akan pernah padam dan keikhlasan seorang insan yang suci akan terus hidup dalam sejarah. Sejak hari itu, Langkawi tidak lagi sama. Angin membawa duka, sungai mengalir lesu dan sawah padi gagal memberi rezeki. Setiap rumah terasa hampa. Setiap hari tersentuh perih yang sama. Akibat kezaliman dan fitnah yang membinasakan seseorang insan yang suci tersebut. Orang kampung mula mengerti bahawa sumpah Masuri bukan sekadar kata-kata, tetapi janji yang mengikat bumi dan langit.
7 keturunan menerima akibatnya dan air matanya tidak mampu memadamkan sejarah yang tercatat. Kisah Mas Suri mengajar bahawa keikhlasan dan kebenaran walaupun dizalimi, ia tetap meninggalkan jejak yang abadi. Dan bagi Langkawi, setiap hembusan angin, setiap riak ombak membawa peringatan bahawa keadilan yang sebenar mungkin lambat tiba. Tetapi ia pasti akan menuntut haknya. Biarlah kisah Mahsuri menjadi cahaya di hati setiap insan. Dalam dunia yang kadang gelap oleh prasangka dan dengki, kebenaran dan budi pekerti tetap menjadi panduan. Setiap anak muda yang mendengar kisah ini diingatkan, jagalah maruah, hargai kejujuran dan pertahankan keadilan walau dunia menentang. Jangan biarkan fitnah dan iri hati menenggelamkan cahaya kebenaran yang suci. Kalau roboh Pulau Langkawi, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau benar kata Mahsuri, fitnah jangan kita amalkan. Mahsuri meski telah pergi, tetap hidup dalam ingatan dan hati rakyat Langkawi. Namanya abadi sehingga teladan. Seorang wanita Melayu yang setia, jujur dan berani menegakkan kebenaran. Walau nyawa menjadi taruhan.